Mungkin dia confess, saya confess. Bukan saya confess, saya tanya. Saya kata, nak saya tak? Saya tanya, nak saya ke tak? Kalau hok sekejap. Kalau nak, kalau tak biar saya. Kalau nak tak? Gitu. Nak. Nak dia. Feel like sun on my skin. So this is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling in love. Yalah, hak pertama sekali dia comel, understanding. Hak tu paling penting lah. Tahu tak kau nak apa, dia faham kau. Lepas tu senang minta tolong. Dia suka tolong lah. Mudah basuh, mudah kira. What you say? You and me. Dia tak rasa kot. Stay with caring. Tunjuk hint. Sampai 18 tahun tu stay tunjuk hint. Dah sudah si Farah tu down. Lepas tu Farah pula masuk kerja baru. Nak edit kerja baru tu payah sikit. Bila dia ada pun WhatsApp. Okay ko, gapo ko. Time tu lah selu. This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel some type of way. This is falling in love. I know it sounds super cliche, but you make me Selamat pengantin baru bosu. Akhirnya kita boleh bosu. So yeah, bye. Selamat pengantin baru. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, Nur Farah Farisha binti Muhammad Nurfiza, dengan mas kahwinnya sebanyak RM15,000 tunai. Saya terima nikahnya Nur Farah Farisha binti Muhammad Nurfiza dengan mas kahwinnya sebanyak RM15,000 tunai. Let me dead in my eyes till the day that I die. Duduk terminal macam main payung futsal. Tengok, macam ni yang ramai hari ni. tanaman. Lepas tu kecik pasal tahu lah topik ke apa ingat dia gitu-gitu pun. Dan itu biasa puai kan insecure dia. Apa lah nak kahwin tiba. Adik ada. Kahwin ada lah. Dia tak kahwin ada semua. Untuk Yik dengan Farah, selamat pengantin baru. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Jadi pasangan yang baik dan berada dekat di samping Allah. Jangan lupa saya, nanti Moksu kita pergi konsert Baby Monster 2 teh. I started running from the love that you gave me, cause I was scared half to death. Kalau that all bala, I was chasing cari was apa? perfection. Habis Think I was a cari waktu sama salah. Ataupun habis balas juga. I'm a mess. There's something about that love that makes sense. Selamat pengantin baru. I was lost out of nowhere. I knew in the pit. Now I'm waiting for someone to hold me like this. I'm a mess. There was nothing about that love that made sense. I was stressed. Harapannya saya harap perkahwinan kita ni dirahmati lah. Kita rasa mawadah warahmah. Itu saya harap kita boleh jalani ujian perkahwinan ni bersama-sama memenuhi segala dugaan lah orang kata. Saya janji segala tanggungjawab tu akan ditunaikan dengan semampu mungkin lah. Lepas tu kalau ada apa problem kau, saya dah harap awak boleh tolong lah. Okey. Tipulah kita kena kekal perkahwinan ni kan. Sebab sayang. Sayang harap perkahwinan kita ni kekal hingga ke anak cucu. Lepas tu harap saya tehlah overthinking ni. Apa ni tak boleh lagi dah apa overthinking ni mereka lagi seumur. Pakai ada seumur lah. Harap kekal waktu dengan sagi minta lah. Buka luah lah, jangan pendek sorang. Kadang-kadang kita kena terpaksa tanya dulu, barulah ada mikir dulu, open je. Kalau kita pasang isteri, open je tak apa.
dengar je. Tak mestinya kita boleh selesai masalah time tu, tapi just dengar.